Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Telaah at UPNM bersama saya Nur Sumayah binti Muhammad Idris sebagai selaku moderator pada hari ini. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah buku pilihan. Bersama saya iaitu tetamu yang istimewa, salah seorang daripada Majlis Perwakilan Pelajar UPNM. Sebelum kita mulakan perbicaraan kita, apa kata saudara perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih untuk moderator kita pada hari ini. Untuk pengetahuan Maya dan semua, saya Airil Ryan bin Muhammad Zaimi Syam, merupakan sebahagian daripada Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi 2025-2026. Saya memegang taruh jawatan sebagai Esko Kebajikan, Kerohanian dan Fasiliti. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa saya sangat seronok lah sebab dapat berbicara dengan saudara Airil, iaitu seorang salah satu daripada MPP UPNM. Jadi kita terus ke soalan pertama saya. Apakah tajuk buku yang saudara Airil ingin bicarakan pada hari ini, dan boleh beri serba sedikit tentang latar belakang buku tersebut? Okey, baik. Terima kasih Maya untuk untuk pengetahuan semua, audiens dan juga Maya. Buku yang saya cuba nak sampaikan atau bertelaah pada hari ini adalah buku Kuli Memoir 205, iaitu sebuah buku yang diterbitkan ataupun ditulis oleh Datin Zinitul Niza, seorang penulis yang sangat teliti, sangat berpengalaman dalam menulis berkenaan dengan genre memoir ataupun biografi politik. Dia telah menulis 18 buah buku dan ini buku ke-18 beliau. Dan ini adalah buku kedua saya baca selepas buku berkenaan dengan Najib Tun Razak, tapi saya lupa tajuk yang berkenaan dengan tu. Jadi serba sedikit sinopsis berkenaan dengan buku Kuli Memoir 2025 adalah perceritaan bagaimana Kuli membantu Tun Abdul Razak, Tun Hussein On dan juga Tun Dr. Mahathir dalam kancah pembangunan negara pada ketika itu, bermula daripada tahun 1962 sehingga 1981. Buku ini ada temporer, saya tak pasti akan ada dua genre ke satu genre, tapi buku ini menceritakan bermula daripada tahun 1962 sehingga 1981. Serba sedikit tentang Kuli, kalau saya boleh share dengan Maya dan juga penonton. Kuli berasal daripada Kelantan, bersekolah di MCKK selama 8 hari sebelum dia menyambung penyajian di sekolah Anderson. Melanjutkan pembelajaran dalam bidang ekonomi dan seterusnya dalam bidang guaman. Tapi dalam bidang guaman pun, untuk pengetahuan Maya, dia tak dapat sambung sampai habis atas faktor Tunku Abdul Rahman ketika itu memanggil beliau untuk pulang daripada London, pulang ke Tanah Melayu untuk membantu Tun Abdul Rahman pada ketika itu untuk memenangi kerusi PAS pada tahun 1969. Itu intipati sedikit ataupun serba sedikit apa yang kandungannya terdapat dalam buku Kuli Memoir 205 ni. Baiklah saudara, walaupun saya belum lagi membaca buku tersebut, saya rasa tertarik ingin membaca buku itu pula. Jadinya apabila kita baca buku ni, mesti kita akan, sebabkan saudara Airil turut bawa untuk kita bicarakan buku, mesti ada bab-bab ataupun bahagian yang terkesan dengan saudara Airil. Jadi apakah bab-bab yang membuatkan saudara Airil rasa terkesan? Bila kita sebut tentang terkesan atau memberi impak kepada pembaca tu, especially saya berkaitan dengan buku ini, ada beberapa perkara sebenarnya. Salah satunya tentang penubuhan Petronas tu sendiri. Untuk pengetahuan semua, Kuli adalah salah seorang, bukan salah seorang, memang seorang yang antara pembikin Petronas itu sendiri. Iaitu untuk pengetahuan semua, pada ketika penjajahan Tanah Melayu pada 1957, kita tak termasuk dengan Rizab Minyak. Pada ketika itu Rizab Minyak memang 100% di bawah British dan tidak dibincang ketika rundingan kemerdekaan, dan ketika itu dipegang oleh syarikat Shell. Dan Tunku Razali ditugas oleh Tun Abdul Razak pada ketika itu untuk cuba berunding untuk berkenaan dengan Rizab Minyak, iaitu 100% kepada kita. Dan dalam buku ini menceritakan lebih bagaimana proses pengambilan Rizab Minyak itu menggunakan satu klausa saja yang merupakan lohong dalam undang-undang antarabangsa yang berkaitan minyak yang berjaya diguna pakai oleh Kuli untuk kita dapat balik rizab minyak negara kita, dan seterusnya menubuhkan Petronas pada penubuhan Petronas itu sendiri. Keduanya melibatkan tentang
temu bual ataupun dialog-dialog yang kita sendiri tak dapat secara terus daripada internet. Maksudnya dialog di antara Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Mahathir, semua diceritakan di dalam buku. Sebab ini memang directly daripada penulis dan juga kuli itu sendiri. So kadang-kadang kuli, kadang-kadang benda-benda yang dia tak dapat cerita, dia tak dapat cerita kat artikel-artikel. So dia dapat cerita direct daripada buku ni ataupun direct daripada pembaca. Kadang-kadang message yang disampaikan ni adalah antara message yang memberi impak yang besar ataupun perubahan sejarah kepada ketika ini. Yang ketiganya adalah untuk pengetahuan maya dan juga para penonton adalah berkenaan dengan hubungan diplomatik kita dengan China. Kuli antara orang kata antara tokoh peranan besar dalam perjanjian hubungan diplomatik antara kita dan juga China. Kita buat perjanjian hubungan diplomatik antara China pada kali pertama pada tahun 1974. Kita dapat highlight nama pada ketika itu ada Tuan Abdul Razak kan. Tuan Abdul Razak adalah orang pertama yang buat rundingan ataupun negara ASEAN yang pertama kalau saya dapat highlight yang buat hubungan diplomatik pertama dengan China. Dan sebelum hubungan diplomatik itu dibuat pada tahun 1971, Tuan Abdul Razak telah pun arahkan sebenarnya untuk kuli bersama lagi 10 delegasi dia untuk ke China, berjumpa dengan Perdana Menteri China pada ketika itu. Saya lupa nama Perdana Menteri China tu, tapi memang pada itu Perdana Menteri China. Berbeza tahu Perdana Menteri dengan Presiden. Sana ada Perdana Menteri, sana ada Presiden juga. Jadi kuli pada ketika itu ditugaskan untuk jumpa Perdana Menteri, membincangkan serba sedikit apa yang kita nak capai sebenarnya dalam hubungan diplomatik. Dan pada ketika itu sepatutnya perjanjian tu boleh dimeterai terus pada tahun 1971, tapi disebabkan kuli respect the birokrasi, that's why dia kata kita hold. Sebenarnya Perdana Menteri tak senasita Perdana Menteri tak datang lagi, so perjanjian tu kita boleh dimeterai bersama dengan Perdana Menteri. Dan benda itu berlaku pada tahun 1974. Orang kata apa, dalam sejarah lah sebuah negara ASEAN yang sedang membangun pada ketika itu membuat satu perjanjian dengan negara China, yang mana pada tahun 1971 yang waktu kuli pi dan 1974 yang Perdana Menteri adalah waktu krisis di mana kita tengah mengalami 13 Mei 1969 kan, komunis, tentang isu komunis. So orang kata itu adalah isu sensitif, tapi kita still boleh handle benda-benda macam tu kan. Dan itulah respect sepatut diberi pada kuli yang menggunakan pengalaman dia di dalam bidang kepimpinan teknokrat pada waktu itu untuk berunding dengan China pada ketika itu. Itu berkenaan dengan apa orang kata China. Dan seterusnya kalau kita boleh pergi dalam sikit pada bidang politik. Kuli ni sebenarnya untuk pengetahuan semua, untuk Mayah dan juga penonton yang lain, isu yang kita bila sebut tentang Kuli ataupun Tengku Razali ini adalah orang kata tikam belakang berkenaan dengan isu pelantikan timbalan Presiden UMNO dengan Tunku Razali, Tun Mahathir dan juga Tun Musa. Tu tak silap saya. Pada itu ada krisis antara 3 orang. Jadi dia cerita sedikit macam mana pemilihan pada ketika itu dibuat. Dan sebelum dia orang bertiga serangkai ini menjadi musuh, sebenarnya dia orang berkawan baik. Kalau saya boleh bagi sedikit intipatinya adalah sebelum Tun Dr. Mahathir menjadi timbalan Presiden, saya tak ingat tahun, saya minta maaf. Ada berlaku isu yang di mana Tun Dr. Mahathir dipecat oleh Tunku Abdul Rahman disebabkan oleh satu sepucuk surat. Saya tak mau bagi tahu intipati. Saya mengharapkan semua penonton baca berkenaan dengan perkara ni. Sepucuk surat itu dalam termnya tersebar secara meluas. Sepatutnya sepucuk surat itu dikongsikan secara privately kepada Tunku Abdul Rahman, tapi dia tersebar tak tahu melalui siapa, tersebar luas yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir pada ketika itu dipecat. Jadi proses sepanjang kepecatan dia tu, dia berkawan dengan Tunku Razali dan juga Tun Musa. Jadi bermula di situ karier kawan baik dia orang bermula. Dan bagaimana daripada kawan baik tiba-tiba jadi musuh hanya disebabkan oleh kedudukan kerusi timbalan Presiden UMNO pada ketika itu. Itu adalah serba sikit yang saya boleh kongsi. Dan satu lagi adalah berkenaan pengeluaran Singapura juga. Tunku Razali antara orang yang tahu serba sikit macam mana, apa faktor terbesar kenapa Singapura keluar daripada Malaysia. Salah satunya saya boleh kongsi, saya harap penonton pun dan Mayah pun boleh ambil take note tentang perkara ni, adalah Lee Kuan Yew itu sendiri. Sebenarnya ni
ini tak ada dalam artikel dan saya refer 100% daripada buku itu adalah berkenaan dengan kuli mempengaruhi Sabah dan Sarawak untuk masuk ke Malaysia. Ini kita pun tak belajar sejarah kan, macam mana Sabah dan Sarawak masuk. Tapi itulah yang saya menarik. Rupanya Lee Kuan Yew adalah orang terpengaruh, orang yang mempengaruhi Stephen Hawking pada waktu itu, iaitu Sabah punya one of Sabah punya tokoh dalam bidang kemerdekaan Sabah pada waktu itu. Dia cerita direct kepada kuli bahawa Lee Kuan Yew mempengaruhi dia orang untuk masuk ke Malaysia. Kenapa Lee Kuan Yew berbuat begitu sebenarnya? Pada awalnya Lee Kuan Yew mahu menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Itu pun ada tertulis, tercatat dalam buku. Dan itulah menyebabkan permasalahan-permasalahan yang berlarutan daripada mulanya Singapura masuk sehingga pada tahun 1965 pengeluaran dari Malaysia pada ketika itu. Dan saya boleh tambah ni last daripada saya adalah sebelum Singapura keluar, Tunku Abdul Rahman pada ketika itu terlantar di hospital untuk menerima rawatan berkenaan dengan penyakit kayap di London. Sebelum pengeluaran itu ada satu peristiwa lah yang dia berada di London. Dia tengah ambil rawatan tentang kayap dan dia menulis sepucuk surat dan dia hantar kepada Tuan Abdul Razak pada ketika itu yang berada di Malaysia, dan dia share bersama dengan kuli. Surat tu mempunyai senarai apa yang Tunku Abdul Rahman nak buat dengan Singapura sebelum dia buat pemisahan tu. Tapi dia ada cerita sebelum pemisahan tu bukan perkara utama yang nak Tuan Abdul Razak nak buat, Tunku Abdul Rahman nak buat. Dia ada banyak daripada A, B, C sampai Z. Dan akhirnya pendekatan yang nak ambil adalah pemisahan tu. Tapi saya rasa penonton patut tahu bukan pemisahan tu sebenarnya yang nak dibuat oleh semua orang. Tunku Abdul Rahman pun tak mau buat benda tu. Tapi itulah risiko yang perlu diambil oleh setengah pemimpin dan kuli sendiri. Dan saya harapkan pembaca dapat take note benda-benda macam ni. Benda-benda kecil macam ni sebenarnya kita terlepas pandang. Betul. Ataupun sejarah-sejarah yang tak tercatat dalam buku-buku yang kita baca. Tak semestinya buku ini. Kadang-kadang benda informasi tambahan ni yang kita boleh dapat melalui buku. Betul. Okey, itu je saya boleh kongsikan berkenaan dengan bab-bab yang saya nak share dengan penonton. Kalau saya bertambah lagi satu berkenaan dengan 205. Kenapa kuli memoir 205? 205 tu hanya terdapat di bab terakhir buku ni. Bab terakhir itu memang membincangkan kenapa 205. 205 ni kalau saya boleh ringkas, dia adalah nombor yang mengubah karier politik kuli itu sendiri. Perubahan karier dalam teknokrat dan juga politik. Jadi kalau saya nak cerita lebih-lebih berkenaan 205 tak boleh juga. Jadi saya harap penonton dapat beli buku ni, baca kenapa dalam bab terakhir tu dia menceritakan tentang 205, nombor yang sangat signifikan untuk kuli. Untuk pengetahuan Mayah dan juga penonton, chapter ni ada 15 bab, satu prolog. Kata 15 bab, satu prolog, dan total muka surat adalah total dalam 300 lebih muka surat. Dan buku ni kalau 300 muka surat, kalau untuk orang yang minat membaca, dia boleh habis dalam masa 3 hari 4 hari je. Betul. Dan itu je yang saya nak kongsikan berkenaan dengan buku ni kepada Mayah dan juga penonton. Siapa sangka kan judul buku tu hanyalah 2 perkataan dan juga angka, tapi isi dia sangat padat dan juga menarik. Jadi mungkin para penonton boleh membaca dan juga saya pun boleh membaca. Okey. So, kita pergi ke soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya, kalau nak katakan kat luar sana banyak jenis buku ataupun banyak topik-topik yang lagi menarik. Jadi, kenapa saudara Airil memilih buku ini? Dan apa keunikan dia ataupun perbezaan buku ini dengan buku-buku yang lain? Menceritakan tentang perbezaan buku ini dengan buku yang lain adalah orang kata kemerdekaan. Macam saya kongsikan bab kemerdekaan, diplomasi antara China dan Malaysia. Benda-benda ni kita boleh dapat di internet. Tapi alkisahnya adalah kita tak tahu macam mana pintu belakang ataupun latar belakang bagaimana perkara-perkara ni dibuat. Itulah yang saya nak perbezaan antara buku ni dan buku yang lain. Kalau buku yang lain pun kita ambil contoh buku-buku yang, kalau ada buku-buku yang menceritakan tentang berkenaan dengan kejatuhan UMNO contohnya pada tahun 1990-an gitu, dia hanya menceritakan sisi buruk Tunku Razali. Orang kata sebab buku tu orang kata mungkin kata bias lah. Betul. Orang kata. So daripada buku ini dia menceritakan sisi lain. Sekaligus kita sebagai pembaca lebih bersifat natural lah. Betul. Bagaimanapun kalau kita baca dua-dua buku tu, kita kena faham daripada sisi diorang dan juga sisi kuli sendiri. Itu perbezaan yang saya boleh lihat sebenarnya berkenaan buku ni dan juga buku yang lain. Kenapa menjadi pilihan soalan daripada Mayang daripada saya adalah untuk pengetahuan juga.
buku ni dibuat selepas 30 juta tahun ke 30 lebih tahun selepas Tunku Razali ataupun Kuli tinggalkan kerjaya politik beliau pada tahun 1990-an. Sehingga tahun 2025 baru penerbit iaitu Datin Azitul Niza ni jumpa sendiri dengan Tunku Razali untuk buat buku. Dan Tunku Razali pada mulanya reject. Bukan dia orang pertama yang dia reject. Banyak penulis yang dah jumpa untuk buat buku ni tapi dia reject. Tapi perbezaan yang dibawa oleh Datin ni adalah apa tujuan yang dibuat. Jelas. Setiap topik yang cuba disampaikan dalam buku tu kena lebih jelas. Dan juga penutupnya bagaimana. Tunku Razali mau pendekatan bagaimana ni mau disampaikan kepada penutup kepada pembaca misalnya. Dia tak memfokuskan kepada mahasiswa misalnya ataupun kepada pekerja-pekerja. Tetapi dia boleh diterima kepada semua. Daripada generasi generasi Z sehingga generasi milenial. Itu yang mengapa buku ni jadi pilihan saya. Jadi benarlah kan orang kata kalau kita membaca ni sebenarnya kita boleh meneroka lebih banyak dan kita boleh nampak juga side sebenarnya apa baik dan juga buruk yang kita boleh nilai sendiri. Kemudian masa pun telah mencemburui kita. Jadi kita terus ke soalan terakhir. Okey, sebagai pemimpin mahasiswa Saudara Airil, apa ucapan ataupun harapan untuk program telaah UPNM ni bagi memupuk semangat membaca di dalam kampus? Kalau dalam konteks untuk memupuk semangat membaca dalam kampus adalah saya mengharapkan program ni tidak terhenti di sini. Betul. Dia bukan tidak terhenti dalam 2-3 tahun lepas tu kita stop because of tak dapat bajet ke apa. Saya harap dapat diteruskan di mana dia berada. Tak hanya berada dalam studio ni. Kita ada berbagai platform social media. Betul. Dan juga tempat-tempat yang bersesuaian di UPNM untuk berkongsi tentang buku-buku yang kita baca. Tapi bila kita cakap pasal buku ni, sebenarnya yang saya harapkan oleh pembaca, ada setengah orang share dengan saya, buku ni dah tak relevan pada masa sekarang atas faktor social media. Maklumat-maklumat sekarang kita dapat melalui social media. Tapi apa yang membezakan buku dan juga maklumat-maklumat dalam social media adalah cara pemikiran ataupun apa pendekatan yang apa kebaikan yang nak dibawa oleh buku ni. Buku ni sebenarnya dia melahirkan kita untuk melahirkan pemikiran kritis. Dia bawa kita ke satu dialog ataupun satu fantasi yang cuba dibawa dalam pemikiran berbanding dengan social media. Sebab tu perbezaan social media dengan buku ni adalah sangatlah jauh. Kita dapat bezakan orang yang betul-betul membaca buku bila dia bercakap dengan orang yang hanya tahu maklumat daripada social media bila dia bercakap. Itulah saya harapkan semua warga universiti UPNM dan juga Mayah dan juga saya sendiri untuk teruskan membudayakan amalan membaca atau salah satu rutin harian dalam hidup kita. At least baca satu hari satu muka surat pun sudah cukup sebenarnya. Dia bukan buku tu sendiri, tapi dia nak melahirkan seorang generasi yang berfikiran kritis. Sekarang kita dapat lihat ramai pelajar ataupun generasi kita yang kurang untuk mengembangkan idea dan juga memberi idea dalam topik-topik tertentu, dalam isu-isu tertentu. Itu yang saya harapkan daripada program telaah ni. Program telaah ni bukannya program telaah, saya harap impak dia berterusan kepada student-student dan dapat share kepada semua pelajar-pelajar lain, tak berfokuskan kepada UPNM atau tak berfokuskan kepada di sini dan juga di luar sana. Itu je dari saya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Airil atas meluangkan masa untuk hadir dan berbicara tentang buku pilihan pada hari ini. Sekali lagi, saya Nur Sumayah binti Muhammad Idris ingin mengundur diri dan salam. Semoga kita jumpa lagi pada episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.